Assalamualaikum rakan-rakan yang dihormati. Ini rakan artis Nadia Kusuma, seorang pelakon yang bertolak ke Jeddah jam 2.15 pagi 15 Januari, tiba di Jeddah lebih kurang pukul 6 pagi, transit lebih kurang 2 jam di Jeddah yang sepatutnya menyambung perjalanan ke London, tetapi beliau telah hilang di Jeddah. Menurut maklumat yang diterima daripada Ketua Kumpulan Travel Agency, mengatakan pihak airport telah buat announcement 3 kali tapi dia tidak muncul. Dimaklumkan juga oleh pihak travel agency bahawa pihak airport telah menyemak CCTV namun tidak dapat mengesan beliau. Pihak kedutaan telah ambil maklum tentang perkara ini, tapi kami mengharapkan agar ada rakyat Malaysia di Jeddah atau di mana saja yang boleh membantu agar beliau ditemui segera. Video ini adalah video terakhir beliau dengan pakaian terakhir sebelum berangkat ke Jeddah.